Hari ni saya nak cerita pasal satu buku ni. Saya rasa memang sangat berbaloi lah. Saya beli dekat Ikim Shop. So Ikim Shop ni dia kolaborasi antara Telaga Biru dengan Ikim lah. Tapi saya ada nampak juga buku ni kat Shopee. So kalau you guys nak beli kat Shopee pun boleh. Atau kat sini ada versi 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6. Saya beli satu set terus. Ni komik lah. Komik Kebiasaan Nabi. Basically komik Kebiasaan Nabi ni komik, lepas tu dia ada hadis lah. So based on hadis tu dia orang buat komik. So saya dah baca sampai nombor 4. So kalau kita tengok sini, saya sangat-sangat recommend buku ni. Buku ni sebenarnya mak saya suruh beli untuk anak buah saya, tapi saya baca lah. Saya baca dulu. Saya suka sebab banyakkan hadis kita mungkin dah pernah baca atau tak pernah baca. Bagi yang tak pernah baca tu memang highly recommended lah. Tapi dia ada joke kat sebelah kiri dia. Dia ada lawak kat sebelah kiri dia. Jadi kalau kita baca yang belah kanan ni je, maybe kita akan mengantuk. Atau budak-budak pun akan mengantuk. Jadi bila ada lawak kat belah kiri ni, dia buat saya rasa nak baca. So saya boleh baca dalam masa sekejap lah.